Semua manusia sifat dia adalah kanud. Sifat manusia ni memang tak bersyukur. Ada dah nak lagi, ada dah nak lagi. Ada 10 ya nak 20 ya. Ada rumah sebutin nak rumah 2 butin. Ada kereta sebutin nak 4 butin. Ada anak seorang nak 4 orang. Kalau ada bini seorang nak berapa orang? 4 orang. Dia kandung. Tak cukup sama. Sakit lawannya sihat. Mati lawannya hidup. Kalau kita biasa sebutnya, kaya lawannya miskin. Ya Allah tak kata kaya lawannya miskin. Kaya lawannya cukup. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Yang menyebabkan kita hari ni tak cukup ni, bukan sebab tu hewi tak cukup. Kita dah. Sebab kita memandai benda hak tak ada. Kita lupa benda hak tu hewi kita. Itulah yang menyebabkan kita suka tak cukup sama, suka tak cukup sama, suka tak cukup sama. Sebab tu di antara doa yang Nabi kita SAW menyebut, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, mu cukupkan aku ni bihalalika an haramik, benda yang halal. Maknanya rezeki kita ni biar cukup dengan rezeki hak halal. Benda haram tak sih, Allah tak sih. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Kaya ke aku ni dengan gapo aku minta, gapo aku boleh ni, aku minta bukan daripada manusia, aku bukan minta daripada makhluk, aku minta daripada-Mu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita ni, Tuhan wi kaya kita duit. Tuhan wi duit kita ni ada duit. Kita pun ada duit ni mari daripada mana? Kita kata apa? Duit kita mari daripada majikan kita. Tak kena. Sepatutnya duit tu mari memang daripada majikan, tapi asbab musabab je. Hak sebenarnya daripada Allah. Duit kita boleh beli, duit kita boleh buat kerja makan rumah ni, boleh beri bagai dapur ke apa ni, mari daripada duit lelaki kita, daripada suami kita. Kita berkata, kalau suami aku tak ada, tak boleh makan aku. Maka ayat wa aghnini bi fadlika amman siwak, maka doa ini dia nak halal kita daripada perasaan diri kita ni. Siapa dia wipitih kita? Memang asbab musababnya suami kita, asbab musababnya anak kita, wip kita. Tapi hak sebenarnya siapa dia wip? Allah. Kemudian Tuhan pun akan sebut nanti. Lagu mana kita nak elok daripada sifat lakanu tu.